Ini ialah wireless gaming mouse yang ada built-in RGB light, ada multiple connection dan juga ada software untuk adjust dia punya feature. So guys, ini ialah Armageddon Mirage 4 wireless mouse. Antara feature menariknya ialah dia ada 3 connection yang korang boleh guna, iaitu standard Type-C port menggunakan wayar. Lepas tu boleh guna wireless 2.4 GHz dan satu lagi boleh guna via Bluetooth. Tetapi Bluetooth ni korang boleh connect dua device. Bateri kapasiti dia ialah 600 mAh. Dia dilengkapi dengan 10,000 CPI dengan 6 level adjustment. So korang boleh pilih lah mana CPI yang bersesuaian. Switch dia menggunakan Huano micro switch. Ada agak clicky sikit bunyi dia. Ada built-in RGB light dan ini boleh adjustable dalam dia punya software. Dan juga mouse ni pun support Windows dan juga Mac. Dari segi dia punya design mouse ni, sizing dia consider medium size 4. So kalau di compare dengan kebanyakan mouse, ini bagi saya sedang-sedang sajalah. Dia tak terlampau kecil dan tak terlampau besar. Dari segi overall rega bentuk dia memang nampak cukup gamery. Sebab apa? Dia ada RGB light lah. Dari segi punya button, total dia ada dalam 8 button lah, termasuk dia punya power button dan juga dia punya mode switch button dekat bahagian bawah sini. Bawah sini ada juga dia punya tempat untuk simpan dia punya 2.4 GHz dongle. Untuk switch between device, korang tekan saja dia punya mode switch button ni. Nanti akan ada dia punya LED dekat bahagian bawah sini untuk indicate connection mana yang dia akan pilih lah. Untuk dia punya software, korang boleh download dekat dia punya website, iaitu AMG Mirage 4. Memang spesifik untuk model ni. Dan macam-macam juga korang boleh adjust dalam dia punya software ni. Antaranya ialah dia punya RGB, dia punya profile button yang korang nak pilih. Korang nak pilih lah sama ada nak buat main game LOL ke, nak main game shooting ke. Boleh adjust dia punya RGB lain, nak bagi dia punya corak tu, nak bagi flow ke, nak bagi yo-yo ke, whatsoever lah. Tapi yang paling saya suka ialah korang boleh betul-betul in-depth adjust dia punya CPI. Korang boleh adjust bagi lebih tinggi ke, bagi lebih rendah, ikut pada korang punya preference lah. Korang boleh edit lah mana CPI yang betul-betul kena pada taste korang. So overall comfort memang bagi saya sedang-sedang okey lah, sebab size dia pun medium. Tangan saya ni pun boleh katakan agak besar sikit lah. Cuma kalau dia besarkan dekat bahagian dia punya tapak bawah ni, mungkin bagi saya dah akan lebih selesa lah. Sebab ini macam design dia agak narrow sikit lah. So guys, dari konklusinya Armageddon Mirage 4 ni dengan harga dalam 100 lebih plus minus macam tu saja. Berbaloi tak? Bagi saya memang baloi lah. Kalau korang nak mencari gaming mouse yang ada banyak connection, boleh adjust dia punya RGB, boleh adjust dia punya profile, ada software bagai semualah. Boleh pilih CPI yang betul-betul detail. So kalau korang berkenan dapatkan mouse ni, korang boleh dapatkan sekarang.